Selamat pagi guys. Sekarang ni aku dekat area Selayang. Aku dengan member aku, Radin dengan Anas kat situ. Diorang tengah set up. Sebab apa? Sebab aku nak shoot kereta Toyota Yaris Cross. Betul tak? Toyota Yaris Cross untuk next content aku. Kereta ni best gila guys. Dia kereta SUV. Apa yang best juga, dia hybrid. Maksudnya dia ada minyak dan juga ada bateri. So sangat-sangat best. Dan kejap lagi aku tunjukkan korang apa benda scene yang kita orang ambil, macam-macam lah. Okay, so sekarang ni nak pergi dekat area KKB untuk kita orang shoot dekat sana. Okay, guys, kalau nak buat content kereta ni, tempat pula tak ada line, susah sikit nak communicate. So yelah, nak pergi ke kiri kanan semua tu kan, memang susah gila. So sekarang ni aku just berpandukan pada yang sebelum ni Radin pernah shoot aku BMW. So aku just follow yang macam mana dia pernah shoot, aku just try lah. Sebab memang tak ada line, phone tak ada line guys. Tu Radin, dia sangkut DJI kat situ. Ni aku guna Luna Ultra ni, aku try zoom guys. Nampak tak? Tu. So aku kat belakang dia. Power lah Luna Ultra ni punya zoom. Bye, berkabus bye. Anas dengan Radin lah. Mata dia dua tu. Rindu dia nak vlog yang ni. Ayah Nana. Ayah. Oh, welcome guys to my channel. Dia boleh zoom lajunya macam tu. Kita orang dah settle breakfast. Hujan pun dah berhenti. Sekarang dah pukul 10.20. Cahaya pun dah start keluar. So jom kita continue untuk shoot. Kita orang dah sampai kat KKB nak ambil video interior dengan exterior. Anas banyak peminat tu sekarang kalau kau nak tahu. Aku mual tu. Aku rasa kau hamil tu Odi. Wow, berapa bulan Anas? Aku tak sure, kena check balik. Rasa kau makin tinggi daripada aku Bukan kita sama Anas? Takkan kau makin rendah. Korang sebenarnya kalau nak tengok konten-konten kereta Mazda, korang boleh follow Radin. Radin apa? Radin.com.my. Bukan, Betul? filem. Radin.film lah. He's not a fan of yours. Dia filem tu apa? Tak, kau lagi tak fan dia. Dia ada IG khas untuk kereta. MZ3.k. I'm the fucking OG man. Kita ada gelaran untuk Radin. Macam dekat overseas kita ada siapa tu? Siapa? Yang Mamat selalu buat. Daniel Schiffer. Bukan lagi seorang. Alamak, siapa nama dia? Yang Asian Brandon kan? Brandon Waffle bukan? Bukan. Sorry. Kat luar negara kita Brandon Lee. Kita ada Radin Lee kat sini. Kita ada brand Radin. Brand Radin. Itu penyanyi. Itu apa? Ninja Walk. Macam ni. Waktu kita ke sana. You got now kiri tu kanan. Kau nak shoot apa dia? Kipas maksudnya apa? Maksudnya apa? Kata tahu Nas. Tak sabarlah. Aku biasa cakap bahasa Arab. Macam ni. So from sin wa arba'in is it? So Din, macam ni Din? Kau pas kat Anas je lah apa ni? Tu lah. So jadi director lah. So Anas nak shoot. Ya, ini baru betul Radin Film. Macam kejap Anas. Okay, so that's the tutorial 101 how to use a gimbal, okay? Ching! Okay guys, kita on settle dah. Tapi sebelum nak balik tadi tu jumpa brother bawa motor tu kan. Dia apa kau cakap? Iron Man? Dia masuk Iron Man, dia main basikal. Oh, dia masuk Iron Man. Basikal sekarang dah tak larat dah. Aku dah kata Odi bagi tahu aku tadi nak try Iron Man. Tak lah. Iron Man dah masuk trial town. Betul. Semua tu lah. Lepas tu Odi macam bagi alasan, dia kata lutut dia kembang-kembang tunak aku tak tahu apalah. Kita orang dah settle shoot hari ni. Settle Alhamdulillah. So sekarang ni kita orang nak ke ngopi sikit, lunch. Lepas tu dah settle. Kau rasa video akan jadi awak? Aku rasa waduh, Radin memang smart gila kan. Betul. Anas pun sebenarnya dia fotografer dan videografer. Siapa nak dia macam ni. Dia dulu sebelum jadi famous. Dia fotografer, videografer, tapi sekarang dia humble gitu. Dia still nak buat benda tu. Sebab apa mana? Sebab hobi tu. Hobi. So siapa nak hire dia untuk videografer, fotografer boleh lah. Boleh. Harga masih sama ke naik? Harga masa aku still humble, same price lah. Same price same premium price. Wah. Air kepo apa? Ori Selayang. Ori Selayang man.
Okay Din. Okay. Thanks. Okay. Okay, jumpa lagi. Mantap. Sini. Awesome je lah. Dah. Okay. Hi guys, good morning. Lepas aku balik daripada shoot semalam, aku memang rasa rasa lain gila badan, dan bangun pagi ni memang sakit-sakit, macam nak demam. Sepatutnya hari ni aku ada nak pergi shoot dengan member aku, tak jadi. Aku cancel, tapi walaupun badan saya nak demam, aku tetap nak pergi gym juga, nak bagi dia peluh sikit. So hari ni aku just nak pergi gym. Lepas tu aku nak pergi beli barang grocery sikit. Lepas tu kita kemas-kemas rumah. Rumah aku dah memang macam tunggang langgang, tongkang pecah. Macam itulah. Rumah aku memang bersepah gila. Sebab aku nak kena kemas, nak buat konten TV guys. TV tu memang sangat lain benda yang lain. Aku tak sabar nak share dengan korang nanti. Dan untuk aku punya Luna Ultra ni, aku punya yang standard bundle. So dia tak banyak sangat aksesoris. Aku ada beli few aksesoris yang untuk aku pakai untuk vlog. Sebab aku nak rajin buat vlog kan. Macam-macam lah aku plan nak beli. Ada yang dah order dah, tengah tunggu nak sampai. Sebab semuanya daripada China, so lambat sikit. Ada beberapa lagi barang aksesori yang aku nak tambah, dan aku akan share dengan korang. Dan kalau korang perasan sebenarnya bila aku buat vlog, aku punya cahaya, okay, exposure dekat belakang semua ni, bila aku buat cahaya dekat contohnya macam dekat outdoor, macam aku pergi Redang hari tu, dia punya cahaya macam sinar nur. Sangat-sangat terang. Sebab apa? Sebab aku tak ada ND filter lagi. Sebab benda ni still baru guys. Still baru, so barang-barang yang third party punya aksesoris masih lagi baru. Ada beberapa brand yang dah ada, macam Smorik dah ada, KNF dah ada, okay, banyak lagi brand yang ada. Dan aku ada beli sendiri. Brand apa nanti aku share dengan korang, dan aku akan tunjuk korang sama ada okey ke tak. So sekarang ni, jom guys, ikut aku pergi gym. Girl, I realize all I need is you. I can never get enough. Say she on way down. Yeah. Always down to have a good time. What they gonna say now? Huh? When they see us running this time. Okay, so sekarang ni aku nak kena tanggalkan TV yang lama ni, sebab TV baru kat sana. Untuk aku review TV baru ni. So TV aku ni, aku dah pakai selama berapa tahun dah? Aku rasa dah 2 tahun nak ke 3 tahun dah. Masih okey TV stand ni. Ramai yang tengok TV stand aku ni, diorang takut, diorang seram. Tapi so far okey, alhamdulillah. Kalau tak ada anak kecil, okey lah. Guys, dia besar sikit daripada TV aku yang sebelum ni. TV ni brand dia TCL. Walaupun aku buka langsir ni, cahaya masuk, dia tak berbayang langsung. Korang akan nampak clear. Bukan tu je, dia ada sound quality yang best. Dia punya gambar, warna semua cantik, semuanya best. Ini brand yang terbaru lah aku dengar first time. Maybe sebelum ni dah ada, cuma aku yang tak perasan. So guys, itu je video vlog aku untuk kali ni. Kita jumpa lagi dekat next vlog. Thank you so much kat korang semua yang support channel aku ni. Aku appreciate sangat-sangat, okay? So, aku akan ke Terengganu lagi sekali. Tapi kali ni aku akan camping pula dengan kawan-kawan aku masa pergi hiking dulu. Dan aku akan bawa gadget baru dekat sana. Korang jangan lupa follow aku dekat Instagram tau. Sebab aku kena rajin update dekat IG story, apa benda yang latest lah, lagi cepat kalau aku update kat situ. So korang kena follow aku dekat Instagram, okay? So guys, kita jumpa lagi dekat next video. Bye guys. Assalamualaikum. Ketebalan dia tu 4.5 mm.